keluarkan emas saya daripada ATM Public Gold. Jom kita tengok kita dah beli daripada apps Public Gold sebelum ni. Saya nak keluarkan order saya melalui ATM Public Gold. Item yang saya nak keluarkan adalah 10 dinar. Jadi kita check dulu ada tak 10 dinar. Maknanya ada 42.5 gram. Kita klik dekat sini. Lepas tu harganya sekarang adalah RM28,362. Waktu saya beli sebelum ni harganya adalah RM18,987 sahaja. Kan naik banyak dah. Nak ambil emas tengok harga emas naik hampir RM10,000. Jadinya kita nak keluarkan. So kita klik dekat sini. Okay, kita scan kita punya QR. Okay, kemudian kita request TAC. Okay, collection successful. Dia akan proses kita punya payment. Alright. Kemudian kita nak bayar dia punya gold premium. Gold premium di ATM machine. Kita proses pembayaran. Nanti kita tengok kita punya emas kita akan keluar dekat sini. Okay, jom kita tengok emas kita dah keluar. Okay. Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah. Okay, dah dapat dah emas saya. Okay, jom kita tengok gold bar 10 dinar saya. 10 dinar. Alhamdulillah. Saya dulu beli RM18,000 sahaja. Hari ni harga dia dah pecah RM28,000. Saya mendapat keuntungan RM10,000 hasil menabung selama setahun dengan Public Gold. Jika anda nak memiliki 10 dinar, saya bantu anda sebaiknya.